Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Masa kita sangat singkat, maka saya ingin mengajak diri saya dan rakan-rakan sekalian untuk merenung satu perkara penting buat diri kita, iaitu tentang memburu malam 1000 bulan. Semoga Allah yang memanjangkan usia kita sehingga dapat bertemu kembali dengan Ramadan. Ramai antara kita yang bersemangat di awal Ramadan, tetapi mula pancit atau leka di 10 malam terakhir. Padahal hadiah paling besar dalam bulan ini terletak pada penghujungnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qadr ayat yang ketiga yang bermaksud, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Lailatul Qadar sangat istimewa? Bayangkan, satu malam yang nilainya melebihi 83 tahun 4 bulan. Jika kita bersedekah RM10 pada malam itu, ganjarannya seperti bersedekah setiap hari selama 83 tahun. Dan jika kita solat sunat 2 rakaat, nilainya seperti solat berterusan selama 83 tahun. Ini adalah shortcut atau jalan pintas yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek sekitar 60 hingga 70 tahun untuk menandingi pahala umat yang terdahulu. Strategi menemui Lailatul Qadar, kita tidak tahu bila tempatnya malam tersebut. Tetapi Nabi SAW memberi bayangan ia berlaku pada malam-malam ganjil di malam 10 terakhir. Bagaimana mahu memburunya? Yang pertama, kita perlu konsisten, iaitu istiqamah. Jangan hanya pilih malam 27 sahaja. Hidupkan setiap malam, iaitu 21 hingga 30. Walaupun sekadar dengan solat fardu berjemaah dan sedikit tadarus. Doa khusus. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu dibaca jika bertemu Lailatul Qadar? Baginda menganjurkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampun, maka ampunilah aku. Dan yang terakhir, iaitu jaga akhlak. Elakkan bertengkar dan mengumpat kerana ia boleh menghalang kita daripada mendapat keberkatan di malam tersebut. Lailatul Qadar bukan sekadar tentang angka dan pahala, tetapi tentang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang diampunkan dosanya pada malam itu, dia adalah orang yang paling berjaya. Marilah kita bertekad bermula malam ini untuk kurangkan masa kita di media sosial atau di pusat membeli belah dan lebihkan masa kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di atas jadah. Semoga Allah menjemput kita untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar tahun ini. Malam sunyi penuh rahsia mencari nur di 10 akhir. Moga kita insan yang bahagia, Lailatul Qadar datang menghampir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.